Pengakuan salah 3 lelaki yang dipercayai anggota kumpulan muzik skinhead memukul seorang vokalis kumpulan muzik tersebut ditolak selepas fakta kes dibacakan di Mahkamah Magistrate Johor Bahru pada Jumaat tidak diperakui. Tertuduh, Samsul Muarif M pada 36 tahun, Mozlani Tukiman 35 tahun dan Muhammad Ahnaf Abdul Rahman 34 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nabilah Nizam. Bagaimanapun, selepas fakta kes dibacakan, Mozlani dan Muhammad Ahnaf tidak mengakui fakta kes berkenaan serta menafikan telah memukul mangsa menggunakan tong sampah. Mahkamah kemudian tidak menerima pengakuan salah mereka yang didakwa bersama-sama itu. Mengikut pertuduhan, ketiga-tiga lelaki berkenaan didakwa melakukan perbuatan itu terhadap mangsa Zaid Nazim Zainal Abidin 23 tahun menggunakan tong sampah aluminium sebagai senjata untuk menyerang yang mungkin boleh menyebabkan kematian. Perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah gimnasium dekat City Plaza, Jalan Wadi Hana, Johor Bahru kira-kira jam 10.30 malam, 10 Mei lalu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama dan mahkamah menetapkan 17 Jun depan untuk sebutan semula kes bagi serahan dokumen.